warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Puteri Nur Aliyah Humairah binti Noziku dari Lensari Boot Channel Studio TVPSS Sekolah Kebangsaan Pulai Condong. Dalam era moden ini, teknologi digital dan konsep futuristik memainkan peranan besar dalam perkembangan pendidikan, kreativiti dan kemahiran kanak-kanak. Kita saksikan idea futuristik yang menggunakan ilmu digital permainan bola sepak maya oleh adik Muhammad Khalif Khan dari tahun 5 Sekolah Kebangsaan Pulai Condong. Bola sepak adalah sebahagian daripada hidup saya. Apabila bulan puasa, saya berasa sangat keletihan dan cuaca yang terlalu panas membuatkan hobi saya untuk bersukan di luar rumah terhalang. Gabungan digital dan futuristik mencetus idea buat saya untuk merealisasikan kehidupan realiti di dalam dunia maya. Saya banyak belajar dengan guru-guru tentang digital di dalam kelas. Dari situlah mula timbul rasa ingin belajar ilmu digital dan futuristik lebih mendalam. Melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Maka terhasillah aplikasi permainan bola sepak yang menzahirkan keinginan saya untuk bermain bola sepak di dalam satu gadget walaupun kawan-kawan saya berada di tempat berlainan. Permainan maya ini seolah-olah kami berada di padang realiti yang sama. Sama-sama kita percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung tertinggi. Jangan putus asa, jatuh bangun semula. Percayakan diri sendiri, mampu mencapai mimpi-mimpi. Budak kampung, idea futuristik, tempat berbeza dalam satu gadget. Menarik bukan? Dunia kita tanpa batasan. Jangan lupa episod seterusnya bersama saya, Puteri Nur Aliyah Humairah binti Noziku di Boot Channel TVPSS Sekolah Kebangsaan Pulai Condong. Bye-bye!